Senang lah nak pergi macam kita masuk dalam shopping mall, jalan yang jauh-jauh sikit kan. So memang senang je. Dia tak ada problem. So far kita charge bateri pun memang tahan lama lah. Nak jalan jauh-jauh tu memang okey. Okey sangat. Nama Mona Mulyati. Suami nama Muhammad Razi. Kita orang ni daripada Selayang. Tahun 2019. Masa tu memang husband memang dia kena stroke yang memang tak boleh nak bangun langsung kan. So akak cari-cari jugalah Google dekat mana, tapi akak jumpa yang Fresco bike ni. Model ni tak silap first model yang ada macam elektrik ni. So akak terus macam okey lah. So kita try lah yang ini, beli dulu kan. Memang senang lah nak pergi macam kita masuk dalam shopping mall, jalan yang jauh-jauh sikit kan. So memang senang je. Dia tak ada problem. So far kita charge bateri pun memang tahan lama lah. Nak jalan jauh-jauh tu memang okey. Okey sangat. 5-6 tahun je tu, 5-6 tahun. Senang, memudahkan lah untuk bagi yang macam kalau nak jalan jauh-jauh macam dia stroke kan. So kalau macam abang macam suami akak pakai ni, kiranya senang juga untuk dia lah nak round-round semua tempat kan. Memudahkan lah. Kita orang bawa wheelchair elektrik ni, so kita orang memang abang dapat pergi round dekat dalam kawasan. Bila nak buat tawaf, kita pergi umrah tu macam semualah lalu yang untuk yang aktiviti yang kat sana lah. Memang sangat memudahkan, sangat lancar. Hari ni kita repair yang ni je, macam dia punya cover seat dia tu, yang dengan yang ada macam sikit lah skru longgar. So far kita beli ni tak pernah pun ada rosak-rosak ke apa. Memang ni je lah, ni baru datang yang lepas naik 5-6 tahun tu. Bateri semua okey, tak ada masalah. Tak ada pula tukar-tukar rosak ke apa, tak ada. Best, TikTok terbaik. memang best. Oh, kuat lah you Agus. Allah Agus. Macam tak makan Agus. Akak ni pun boleh angkat Agus. 65. Lepas tu makan apa? Kau makan apa? Kenapa? Ya tak ada lah. Nak cari wheelchair yang orang kata memang terbaik lah dekat KL ni, pergilah, datanglah dekat Fresco Bike dekat jalan Jalan Pudu ni. Memang terbaik, servis bagus. Adik-adik ni memang akan tolong kita daripada A sampai Z. Memang best. Datanglah. Terima kasih Fresco Bike.